Saya rasa pihak media tahu bahawa berlaku runtuhan sampah di kandang mereka. Saya maklumkan bahawa pada hari kedua lagi, pihak Jabatan Veteriner Selangor telah pergi tempat tersebut untuk memberi bantuan kecemasan, di mana lembu-lembu yang cedera telah dibagi rawatan dan lembu-lembu yang masalah telah diberi bantuan. Pada hari ketiga, pihak Jabatan Veteriner telah pun menghantar rumput kering untuk makanan dan dapat tak cukup, dan pada hari yang kelima ditambah. Dan hari ini pihak veteriner telah order PKC dedak sebab lembu dominan ni dia perlu makanan yang banyak. Dari segi makanan, jabatan beri jaminan cukup, dan kalau ada komplain kita akan bantu segera. Pihak jabatan telah menghantar shelter untuk melindungi lembu tersebut. Ini kita dalam operasi pertama, rescue and save. Now kita dah rescue and save the area. Untuk jangka panjang, pihak peternak minta supaya kita bantu 2 orang ahli mereka. Untuk saudara Sarif, oleh kerana tanah dia tanah persendirian, itu mudah sikit. Kita akan bantu clearkan area tersebut, bersihkan tersebut, dan kita akan hantar kayu untuk buat kandang sementara. Untuk saudara Maniam, dalam waktu yang sama, Adun Batu Cave, YB Amiruddin sedang berbincang dengan Tuan D.O. untuk dapatkan piece of land. Dan saya juga menghubungi pejabat daerah Petaling untuk dapatkan tanah menempatkan lembu-lembu saudara Maniam. Dan sama juga kita akan bantu untuk dihantar kayu-kayu untuk mereka bina segera kandang-kandang tersebut.